Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kali ini kita bertemu lagi dalam sesi Tazkirah Ramadan Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk tahun 2025. Tajuk yang akan saya kongsikan pada minggu ini ialah Rumah Terbuka Mencari Pahala Bukan Dosa. Sidang pendengar sekalian, setiap kali tibanya musim perayaan terutamanya Aidilfitri, sudah pasti ramai yang tidak akan melepaskan peluang untuk mengadakan rumah terbuka bagi meraihkan kenalan sanak saudara serta jiran tetangga. Begitu juga jemputan rumah terbuka ini terutamanya pada hujung minggu sehinggalah ke hujung bulan Syawal. Lebih dahsyat lagi, jemputan rumah terbuka ini berlarutan sehingga bulan Zulkaidah. Purata dalam sehari, kita akan mendapat jemputan 2 atau 3 tempat. Alhamdulillah. Perkara ini juga baik kerana memberi orang makan itu adalah sedekah. Cuma di sini, saya ingin memberikan beberapa peringatan supaya kita tidak terlupa dan lalai daripada mengingati Allah pada setiap masa. Pertama, jaga niat dan tujuan. Setiap amalan yang kita lakukan hendaklah dimulakan dengan niat yang tujuan yang baik. Antara tujuan utama kita menghadiri rumah terbuka adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim, saling bermaaf-maafan dan mengambil manfaat yang baik di dalam setiap majlis yang kita hadiri. Jangan pula kita datang dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk baju raya mahal yang kita pakai atau sengaja mencari kekurangan di dalam majlis berkenaan untuk kita membeza-bezakan di antara rumah pertama dan kedua yang kita hadir. Seterusnya, menceritakan kepada kenalan kita yang lain. Yang kedua, menjaga aurat. Sebagai seorang Islam yang beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu setiap masa mengikuti syariat dan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menutup aurat adalah salah satu syariat yang perlu kita patuhi setiap masa walau di mana kita berada. Jangan pula kita memakai pakaian yang mencolok mata yang boleh menyebabkan terdedahnya aurat kita. Sebaiknya pakailah pakaian yang sopan dengan menunjukkan ciri-ciri seorang Islam yang tawaduk, sentiasa tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, jaga masa. Semasa kita berada di majlis rumah terbuka, sebaiknya kita jangan terlalu lama. Mungkin kita beri ruang dan peluang kepada tetamu yang lain yang hadir. Selain itu, pastikan kita tahu waktu majlis rumah terbuka tersebut diadakan. Jangan pula bila tuan rumah sudah mula mengemas, kita pun sampai. Sebab itu pentingnya menjaga masa ini. Yang keempat, jaga akhlak. Menjaga adab dan akhlak adalah tuntutan Islam setiap masa dan keadaan. Orang yang berakhlak mulia akan diikuti dan dicontohi oleh orang lain. Seperti mana Rasulullah SAW yang sentiasa menunjukkan akhlaknya yang mulia sehingga beliau disegani dan disenangi oleh kawan maupun pihak lawan. Seterusnya, dengan asbab akhlak yang baik itu dapat kita contohi dan ikuti sehingga ke hari ini. Antara akhlak terpuji yang boleh kita lakukan semasa amalan ziarah menziarahi ini adalah dengan memberi salam, kemudian bersalam-salaman. Elakkan bersalaman kepada orang yang bukan mahram. Seterusnya, mengawal pandangan dan merendahkan suara semasa majlis. Selain itu, memendekkan tempoh ziarah kita. Yang kelima, jaga solat. Sesibuk mana pun kita, sepenat mana pun kita kesana kemari menghadiri majlis rumah terbuka, jangan sampai kita terlupa untuk solat apatah lagi sampai meninggalkannya. Na'udzubillah. Ada pula yang berat untuk berwuduk kerana sayangkan make-upnya yang cantik dan tebal itu. Maka berhati-hatilah kita semua. Tetapkan iman kita, jangan sampai kita diperdayakan oleh syaitan dan nafsu kita. Ingatlah bahawa solat adalah amalan pertama yang akan dihisap pada hari akhirat kelak. Hadirin hadirat sekalian, firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.